So korang setelah berjalan sekitar Bukit Bintang so kita selain daripada kita tanya dia orang pasal ihsan tu apa kan, kalau korang dah tengok video-video tentang apa itu ihsan kan, kita orang sebenarnya buat kuis juga. Sebab sebenarnya bukanlah nak buat kuis sangat, kita orang nak belanja dia orang. Cuma kadang-kadang dalam hidup ni kita tak boleh terlalu belanja cepat. So kita belanja dia kita belanja dia dengan bagi dia soalan cepu mas sikit macam tu. So adalah kita jumpa grup beberapa orang pelajar yang tengah hangout kan. So kita orang offer dia orang untuk jawab soalan kuis daripada kita. Farmasi. Oh, kita ada farmasis bersama kita. Kita harap dia dapat jawab soalan kita dengan betul lah. Okay. So, the question. Jawab soalan yang pertama. Masa belajar dulu, kita selalu belajar tentang ihsan kan, iaitu hubungan. Nyatakan 3 jenis hubungan yang kita perlu jaga. Hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah, umat. Alamak, dia tak ingat. Okay, tak apa. Kita tanya soalan kedua. Soalan kedua ni dia confirm boleh jawab. 3 jenis kebaikan yang kita boleh buat dalam kehidupan seharian. Sedekah. Solat. Yeay, cing. So siapa yang dapat ni? So jawapan betul. RM10 untuk siapa? Soalan yang ketiga. Ni dah rugi RM10 dah ni. Soalan yang ketiga. Siapakah yang awak paling terhutang budi dekat dalam dunia ni? Dan kalau awak boleh balas budi dia, apa yang awak nak buat? Kalau ayah saya lah. Sebab kalau boleh, saya nak habis farmasi ni, saya nak betul-betul buat yang terbaik. Dapat ada rumah, nak belikan dia rumah lah, ataupun belikan dia kereta. Sebab satu lagi, saya nak temankan dia pergi haji. Sebab sebab arwah mak saya baru meninggal 3 tahun lepas. Jadi saya nak tolong tunaikan haji mak saya. Alhamdulillah. Jadi kecing RM10 untuk awak. Okey. Soalan yang ketiga. Dah ketiga, keempat. Orang farmasi kata dia kuat sikit. Soalan yang keempat. Kalau awak jumpa orang yang susah dan tapi di sebelah awak ada keluarga awak yang susah, dalam Islam siapakah yang awak perlu utamakan? Keluarga. Betul. Kecing. Okey. So yang last kali ni adalah bonus. Kalau awak follow kita punya TikTok, Instagram dengan YouTube sekarang, kita bagi awak lagi RM10. Korang boleh follow Jejak Ihsan TV. Ihsan TV. Dekat Instagram, TikTok dan juga YouTube. Nanti dia akan keluarkan YouTube tau. Nanti boleh akan terkenal satu Bukit Bintang. Dah, okey. RM10. Okey, terima kasih. Semoga terus menyebarkan kebaikan. So, kita dapat 2 orang adik ni yang akan jawab soalan kuis kita hari ni. Seram tak? Soalan yang pertama. Dekat sekolah kita pernah dengar pasal ihsan kan? Kita kena jaga 3 jenis hubungan dalam Islam, iaitu hubungan dengan Tuhan, Allah, hubungan dengan manusia. Manusia. Dan satu lagi menjaga hubungan dengan makhluk. Ini soalan bocor kena tolak RM5 ni. Tak adalah. RM10. Tading. Okey. Jawapan soalan yang kedua. Soalan ni confirm, senang je. Berikan 3 contoh kebaikan ataupun 3 contoh ihsan. Menghormati. Okey. 3 kan? Menghormati. Kebaikan yang kita boleh dalam hidup ni. Menghormati apa? Okey, menghormati, lagi menjaga solat. Menjaga solat, okey? Boleh terima? Memelihara hubungan dengan Allah. Memelihara hubungan dengan Allah. Okey, boleh terima. Okey, RM10. Kecing. Okey, yang ni dapat. Okey. Dalam kehidupan awak,
ada tak orang yang awak rasa sangat terhutang budi dan kalau awak diberi pilihan untuk balas budi dia, awak nak buat apa? Orang yang saya terhutang budi, ayah saya sendiri. Kalau awak boleh balas budi dia, awak nak buat apa? Belikan dia rumah, bagi dia duit banyak-banyak. Saya nak dia hidup selesa lah dengan hasil kerja saya. Alhamdulillah. Okey, RM10 tak awak? Okey, soalan last. Kalau dalam satu situasi awak nampak orang susah yang nampak sangat susah kan, dan dalam masa yang sama di sebelah awak ada keluarga awak yang susah. Kalau dalam Islam, siapakah yang kita kena utamakan? Orang yang susah tu, bukan keluarga. Salah. Alamak. Kita kena utamakan keluarga kita dulu. Alamak, saya dah terbagi persoalan bocor awal. Tapi tak apalah. Okey, RM10 tak awak. Okey, ada RM10 bonus ni adalah siapa yang paling cepat follow kita dekat Instagram Jejak Ehsan TV. Dan juga TikTok Jejak Ehsan TV. Tak ada TikTok. Okey, Instagram je. Instagram. RM10. Okay, terima kasih. Okay, so biasa kalau kat sekolah kita belajar pasal ihsan kan, menjaga hubungan kan. Kan ada 3 jenis hubungan yang kita kena jaga. Nyatakan 3 jenis hubungan tersebut. Yang tu. Okay. Hubungan dengan Allah, Okay. hubungan sesama manusia, Okay. hubungan dengan satu lagi. Haiwan. Haiwan tak. Okay, haiwan tu adalah Cipta. ciptaan makhluk. Makhluk. Okay, betul. Kecil. Kejap, saya tak keluarkan duit. Okey, boleh. Okey, soalan yang kedua. Siapakah yang awak rasa paling terhutang budi dekat sepanjang awak hidup, dan kalau awak boleh balas budi dia, apa yang awak nak buat? Siapa Mak ayah. Mak ayah. Nak balas balik tu tak tahulah, kerja bagus-bagus, cari duit banyak-banyak and then balaslah balik kat diorang. Beli apa yang diorang nak. Alhamdulillah. Betul. Kecil. Okey. So, kalaulah awak diberi satu duit yang banyak, contohnya 1 juta ke apa ke, apa yang korang nak buat dengan duit tu? Kalau saya lah, saya mungkin duit yang banyak tu as in like saya akan sedekahkan kepada anak-anak yatim ke, ataupun kalau ada lebih tu saya akan bagi kat family saya lah. Alhamdulillah. Betul. Sebenarnya tak ada betul salah pun. Kecing. Okey, last soalan. Kalau kita jumpa orang lain yang susah dengan ahli keluarga kita yang susah, siapakah yang kita perlu utamakan dalam Islam? Family. Family, betul. Kecing. Okey. So last, yang ni dia bukanlah soalan tapi dia adalah task bonus. Kalau korang follow kita orang dekat IG, TikTok dengan subscribe YouTube kita orang Jejak Ehsan TV sekarang, dapat lagi RM10. Nak tak? Cepat, salah seorang boleh. Right. Okay, kecing. Okay, so hari ni dia kena belanja. Okay, thank you korang. So, kalau korang sendiri pula dapat soalan-soalan macam tu, apa jawapan korang? Jangan lupa nak komen dekat bawah tau. Okay, so jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan cuba bagi tahu kita orang apa lagi yang cerita-cerita menarik yang kita orang boleh cungkil. Mungkin dekat sekitar KL ni, sebab dari tadi kita orang jalan sebenarnya macam banyak cerita menarik. Kalau korang ada cerita menarik, kongsikan kat kita orang. Okay, jom.